Apa yang akan terjadi kepada bumi jika semua manusia hilang esok? Dalam masa seminggu, beberapa haiwan peliharaan seperti kucing dan anjing akan mula mati akibat kelaparan. Dan masuk sebulan yang pertama, semua lampu di bumi ini akan terpadam. Malam menjadi gelap gelita dan meninggalkan haiwan liar dengan pemandangan indah bintang. Selepas 1 bulan itu, semua loji tenaga nuklear akan mengalami kerosakan akibat terlalu panas. Dalam masa 50 tahun, alam semula jadi kita akan mula mengambil alih bumi. Seperti pokok, rumput dan hutan akan mula menelan bandar-bandar dan bangunan yang kita bina. Dan selepas 50,000 tahun, sebahagian plastik-plastik yang kita guna tu baru saja mula terurai. Dan untuk 100,000 tahun yang pertama, satelit di angkasa akan terbakar di atmosfera. Selepas 2 juta tahun pula, lautan akhirnya pulih sepenuhnya akibat pencemaran dan perubahan iklim daripada manusia. Dan apabila masuk 5 juta tahun, piramid di Mesir itu akan hilang sepenuhnya akibat hakisan. Akan tetapi, gelombang radio yang kita ada sekarang tu akan terus bergerak ke angkasa selama-lamanya.